Sebab kita tahu sekarang ni isu yang paling besar isu tarif. Tarif ni isu baru sebenarnya. Isu kos sara hidup. Isu subsidi rationalisation subsidi petrol, diesel. Yang mana dia sendiri heading, dia sendiri yang menjadi kepala kepada usaha kerajaan ini. Termasuk juga pelaksanaan padu yang dah jadi podah. Subsidi bersasar. Subsidi bersasar yang kita dengar sebelum bulan puasa hari itu, pesawah sampai turun berdemonstrasi lah Putrajaya kerana isu-isu ini. Dia tak jumpa lagi T15 sampai sekarang tak ada definisi. Dah berapa bulan dah? Maha Kaya T15. Saya dah 3 bulan dah. Janji sebulan. Dah lebih pada tu. Lebih pada 3 bulan. Jadi semua ini adalah sepatutnya menjadi tanggungjawab Rafizi Ramli sebagai menteri untuk selesaikan. Bukan saja dia tak selesaikan. Dia tak ada effort pun nak selesaikan. Dan saya cakap ni sebab dalam konteks dia boleh mengaku, hari ni kita tengok kenyataan dia mengaku dengan gambar yang viral, dia duduk dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR dalam keadaan begitu sugul, tanpa rasa bersalah. Dia mengaku bahawa dia ambil cuti daripada jawatan menteri dia kerana nak menguruskan soal parti beliau, soal kedudukan beliau sebagai timbalan presiden. Kononnya nak turun berkempen balik ke peringkat kaum B. Kang, saya kata kepala otak orang marah. Ramai yang sindir.